Saya nampak satu program Kerajaan Negeri Pahang di Facebook Menteri Besar Pahang. Majlis Penyerahan Baucer Raya. Kalau ini program kerajaan negeri dan menggunakan dana kerajaan, bolehkah jenama parti politik dipaparkan besar-besar di pentas utama? Walaupun ditulis dengan ejaan lain, tetapi orang politik sangat faham. Saya tidak menuduh apa-apa, saya cuma ingin bertanya. YB jengka. Boleh tak bila bercakap tu jangan duk meneran-neran. Nampak tak senonoh. Walaupun penuh dengan kebencian tu tak payah duk meneran-neran. Relax je. Ini berkaitan dengan Menteri Besar Pahang. Buat majlis raikan perantau nak balik beraya. Bagi voucher. Menjadi isu pula sebab nama tu BN. Wah, ini orang politik tahu ni. Sebab bila letak nama BN tu, orang politik tahu. Saya bukan nak serkat jarang, bukan nak buat tuduhan, tapi orang politik faham. Tapi kalau berlaku perantau Kelantan, orang politik tak faham ke warna hijau tu? Ha? Orang politik tak faham? Orang politik faham juga, tapi kita kena terima lah nak buat macam mana sebab dia nak raikan perantau. Kalau baik untuk program tu, terima. Saya tak pernah buat kritikan pun pasal kerajaan negeri nak raikan perantau. Sebab itu hak kerajaan negeri. Sama ada perantau nak sokong kerajaan negeri ataupun tidak, terpulanglah. Tapi kita sebagai menteri besar, kita berhak cakap. At least ucaplah terima kasih. Kan? Kita dah bantu. Kalau tak nak undi, tak payah. Perantau yang pergi program Tok Wan, tidak semestinya dia akan undi Tok Wan. Tapi untuk ucap terima kasih itu adalah perlulah sebab kita sebagai manusia kena berterima kasih kepada manusia yang memberi. Kita bersyukur kepada Allah yang mengurniakan rezeki. Ini jadi duk kalu, panah, atas nama, tajuk tu. Sudahlah. Kalau tahu kan nampak, tang kita sendiri bawa buta je. Cakap tak main duduk menegak dah, relax je.